Tapi yang haram, yang macam mana? Iaitu menjadikan manusia sebagai post-human. Apa mana post-human? Bukan lagi manusia sepenuhnya, campur robot. Sebab tu dia buat filem dekat kita, Terminator. Pernah tak filem Terminator? Kenapa dia buat filem macam tu? Bersiri-siri tu. Dia ada siri, dia panggil sequel ke apa nama siri macam tu. Kenapa dia buat bersiri-siri? Sebab dia nak racun, minda, transhumanism kepada kita. Dan perasan tak? Tembok tak mati. Hak musuh dia tu, boleh jadi orang tu, boleh bupa orang ni. Tembok jadi hancur. Lepas tu, jantung balik, kejar kereta, laju daripada kereta. Kita pun, oh sedap final ni. Dia bodoh dia. Ha? Betul tak? Okey. Jadi tak boleh. Contoh, menambah kekuatan fizikal di luar skala